Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe. And subscribe. And Okay, so untuk video kali ni aku nak ride malam. Sekarang ni pukul 9 suku. Jadi aku nak gerak ke Melaka. Kita ada urusan sikit. So jom ikut aku, kita bersama dengan Forza 250. Mari. Ciao. Okay, so untuk Honda NSX 250 ni dia datang dengan keyless. Ni buka. Meter TFT screen guys. So tarik clutch, tarik blade. Dah boleh start. So lampu dia agak terang juga. Nanti kita test kat jalan. Jom. Okay gang. So dah malam guys. Jadi saja aku nak test bawa time malam macam mana. Dia punya feel bawa skuter 250 ni ke Melaka. Buat kerja gila guys. Memandangkan bini dengan anak aku dekat Melaka. So aku nak pergi sajalah. Okay, kita nak try je. Nak try ni NSX 250 ni. Padu tak padu? Yeah, luncur. Untuk video first impression nanti aku share next video apa yang aku rasa tentang motor ni. Tapi untuk video kali ni bagi aku rasa dululah macam mana nak bawa malam ni, okey ke tak okey. Kan nanti aku share dengan apa dia punya lampu depan macam mana. Dan dia punya Honda punya signature adalah dekat bahagian side mirror lah. Dia ada lampu oren tu kan. So dekat Forza ni pun, dekat NSX 250 ni pun dia ada juga. Tadi aku tengok map tadi dalam sejam 40 minit, sejam 50 minit. So kita try buat sejam setengah kita tengok. So untuk minyak dia punya range tinggal lagi 252 km. So ada lagi 3.4 tank lah. Sebab dia punya full tank boleh pergi dalam 300. Tapi depend dekat cara bawa lah. Woo, menyelit di situ. Woi, dia punya comfort memang best lah. Hari ni hari cuti Maulidur Rasul lah. So orang banyak keluar cuti. Dia punya lampu boleh tahan terang juga geng. Kalau kita high beam pun nampak hampir depan tu. Dan dia punya signal of course lah terang. Okay. So sampai dekat tol. Aku nak straight sampai ke Melaka. Kita tengok sampai tak sampai. Sayang padamu terbaik. Dia punya corner mantap guys. Aku suka gila dengan dia punya suspension. Tak harap membuang langsung. Dia punya windshield boleh naik guys. Gitu. Tu kurangkan angin. 136, 137 guys. 138. Menurun sikit. 140. 140 tadi. Senang-senang boleh dapat. Tapi nak maintain dia susah. Kena tunduk, lepas tu kena turun baru dapat. So dia punya cruising speed dia dalam 13 macam tu dah sedap. Macam ni kan, 127, 128. Dia tak pressure lah. Engine tak mengerang. Semua boleh, serius. Paling best dia punya handling. Handling dia memang padu lah. That's why lah orang pilih Honda. Perfect weh. Aku boleh cakap perfect lah. Aku dah tanya juga dengan Rocky dan juga Arif. Mereka cakap Forza yang lama, versi yang lama yang bukan TFT ni, fork dia ataupun suspension dia agak keras sikit lah. Tapi untuk model baru ni memang terbaik lah. Itu feedback yang aku tanya lah. Dan bila aku dah test, padu. Dia punya windshield ni boleh tahan tinggi guys. Ini hampir max lah ni. Kalau kita turun balik, apa gila. Banyak angin. Rendahkan sikit lah. Okay, so dekat depan ni dia ada corner sikit. Lepas tu dia ada garis-garis merah. Kita try test tengok dia punya suspension. Padu tak padu. Oh, selesa mat. Macam tak lalu bonggol tu. Oh,
Oh. Sedap ni suspension dia. Lazat betul. Ini semua racun guys. Ini semua racun. Tengok boleh corner dengan stabil. This is Japan made. Walaupun mungkin akan ada yang akan cakap mahal boleh lah kan. Yeah, this is what you pay bro. Hang bayar mahal-mahal, hang dapat kualiti yang macam ni. Sedap cow. Serius berbalik kalau beli. Aduh, ni yang susah ni kan. Aku dalam banyak-banyak motor dah try. Aku rasa yang ni lain berlain lah geng. Dia tak laju. Dia tak laju sebab dia 250 je geng. So expected 250 dalam 1.4 je lah. Dia punya top speed kan. Kalau orang yang ringan daripada aku lagi, mungkin boleh dapat 145. Mungkin lah. Macam aku berat, so 140 tu dah cukup laju dah. Dah okey lah untuk cruising. Bansion weh, dia punya windshield ni. Aku harap suara aku jelas lah dalam mic ni. Dalam helmet ni aku harap suara jelas sebab angin dah kurang. Okay, so selingan sikit. Sebabkan ramai yang bertanya aku, bang, glove apa yang berpakai tu? Jadi untuk glove aku pakai ni adalah glove daripada Rock Bros. Yang ni murah je kan. Dalam RM40 lebih macam tu lah. Lebih kurang bawah RM50 lah. Dah boleh dapat dah glove yang best macam ni. Seriously aku dah pakai ni puas hati. Waktu siang pakai, waktu malam pun pakai macam ni kan. Memang tak sejuk. Waktu siang pun dia tak panas. Dia sedang-sedang lah. Dia masuk angin ke lubang-lubang bawah ni, memang selesa. So kalau nak beli, link aku sediakan dekat bawah tu. Okay, sekejap lagi aku update. Aku nak tinggal Arena Seremban jap. Aku nak ambil gambar jap, lepas tu kita gerak. Arena Seremban Hala Selatan ni pun dah besar dah weh. Tengok tu, aku tak pernah singgah lagi. Selalu singgah Petronas je. Nanti ada chance nanti kita singgah. Okay, so inilah dia punya rupa depan. Lampu depan dia. Dia punya DRL boleh tahan panjang juga. Memang cantik. Ada aku tengok mereka dah modified. Memang cun-cun lah. Color DRL ni, tukar color semua memang lawa. Lepas tu dekat atas ni dia punya signature lah. Dulu aku tertanya-tanya juga kenapa lah orang suka beli skuter kan, pakai skuter. Tapi bila dah bawa sendiri kan, aku rasa macam this is nice bike bro. Serius. So dan ambil gambar. So jom. Jadi aku pun tertanya-tanya lah, adakah aku sudah terkena getah? Sedap cowok. Okay, bismillah. 200 ambil gambar je kan. Okay, so let's go. Jalan tak jam. Jadi kita harap sampai dengan selamat insyaAllah. Dia luncur. Tengok bila enjin dah panas, dia makin ringan, makin sedap guys. Dapat maintain 1.3 pun dah cukup lah. Memang sadu. Mana geng-geng Honda NSS 250 ataupun Forza ni? Cuba hadir kat ruangan komen tengok. Aku dah rasa macam apa sedap sangat ni kan. Boleh beli ni kan. Mengundang. Cuba racun-racun sikit. Apa yang boleh diracun supaya aku terbeli. Walaupun orang cakap harga dia mahal, tapi mahal is the quality bro kan. Memang lain lah, lain pada lain. Tak ada laju sangat. Sini speed trap lumpur kan, kena zaman tak masalah je. Punya lah baik, maintain 110 je. Tengok ni zone operasi kamera. Sebelum aku terlupa, dia punya kaki, dia punya leg room punya tempat memang sangat-sangat luas lah. Aku boleh kaki unjuk depan sikit ke atas. Selesa. Ini dia geng, speed trap di depan ni. Buka visor pun angin tak rasa mat. Memang selesa. Turunkan sikit pun rasa. Dah sikit, atas sikit. Dah hilang lah. Okay, so sekarang ni tengah cuaca gelap. Jadi dapatlah kita test lampu. Kena boleh tengok lampu lah. Lampu di tepi tu dengan belah sini boleh tahan terang guys.
Nampak jelas tu sampai depan tu. Ya, signal dia. Signal dia jelas tu. Apa yang best lampu yang terbaru LED, lampu LED daripada lampu mentol ni adalah dia punya penglihatan tu lebih jelas lah pada waktu malam. So tak perlu risau lah. Ada extra safety lah orang kata kan. So it's a good, bagus. Ditambah pula dengan DRL, sangat berguna untuk waktu siang. Nampak ah, hampa boleh nampak ah. Lampu NSS 250 memang terang. So kalau dalam high beam, lagi terang guys. Sekali lagi ya. Terang weh. Menyuluh sampai depan tu. Nak lu. Yeah. Alhamdulillah sampai dekat tol Simpang 4. Berhenti jap tengok map. Susah guys, tak ada phone holder ni. Tak sempat nak mount lagi. So jap sebelah kiri lalu lebut AMJ. So kita pegang. Okay, so aku nak cerita pasal aku punya jaket. So jaket, aku pakai jaket daripada One Dry. So sudah selesa waktu malam pun okey. Dia tak sejuk. Walaupun dia mesh jacket, tapi dia punya material dia tebal sikit. So time panas dia berangin. Time malam macam ni dia tak sejuk sangat. So memang selesa pakai. Alright, so jom kita teruskan perjalanan untuk sampai ke Simpang 4. Kita nak kutip Cigir jap. Let's go. Yeah.